Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijak sana. Bam, kilat sambung menyambung di luar sana, menandakan hari akan hujan dengan lebatnya. Suasana turut bertukar menjadi kelam dan gelap. Hari mula hujan. Pelik sungguh ya kawan-kawan. Tadi saya lihat hari begitu cerah dan terang benderang. Tetapi kini tiba-tiba pula hujan. Pernah dengar tak kawan-kawan tentang kitak air? Kitak air inilah yang menyebabkan hujan pun berlaku. Untuk lebih jelas, mari dengarkan cerita saya. Kisah kitak air. Dalam satu gumpalan awan putih, terdapat satu molekul air bernama Drip Drop. Drip Drop dan rakan-rakannya sangat gembira akan kehidupan mereka di atas sana. Namun kadang-kala Drip Drop mengeluh akan kehidupannya. Bosannya hari ini. Tiada apa-apa yang menariklah berlaku di sini. Gumamnya. Selang beberapa ketika, Drip Drop melihat awan berubah menjadi semakin gelap. Dia mula panik. Bam! Kedengaran hentaman guruh yang menggegahkan awan. Dia sangat terkejut. Dia mematikan rakan-rakannya turut meronta-ronta untuk bergerak. Tiba-tiba dia merasakan dirinya terjatuh dari awan. Aku akan ke mana ni? Akhirnya dia mendarat di tanah sama seperti rakan-rakannya lain. Dia tidak dapat memikirkan apa-apa lagi selain menangis. Dia ingin pulang ke rumah. Sewaktu dia ingin bergerak, satu lagi molekul air jatuh tepat di sebelahnya. Hai, apa khabar? Lebat sungguh ya hujan tadi. Nama saya Droplet. Awak pula, kata molekul air itu. Hai, saya Drip Drop. Apa yang baru berlaku tadi? Bolehkah awak membantu saya pulang ke rumah? Jawab Drip Drop. Kawan-kawan Drip Drop dan Droplet telah jatuh sebagai hujan. Mereka berasal daripada uap air yang menyejuk kemudian berkumpul membentuk awan. Apabila molekul air telah banyak, awan tidak dapat lagi menampung berat mereka. Lalu mereka berjatuh sebagai hujan. Bolehkah kita pulang sekarang, Droplet? Tanya Drip Drop sekali lagi. Sudah tentu, ini ialah suatu kitaran. Kitaran? Apa pula itu? Tunggu. Tidak berapa lama kemudian, hujan pun berhenti. Matahari mula muncul. Drip Drop mula takut. Droplet cepat-cepat menenangkan Drip Drop. Tenang Drip Drop, mereka hanya mengalami penyejatan. Kawan-kawan, penyejatan terjadi apabila uap air berubah menjadi gas. Adakah kita akan menjadi seperti mereka juga? Tanya Drip Drop sekali lagi. Ya Drip Drop, kita akan mengalami kondensasi. Apa pula kondensasi kawan-kawan? Kondensasi terjadi apabila uap air atau gas berubah menjadi titisan air semula. Hal ini berlaku kerana suhu di atas menjadi semakin rendah. Titis-titis air itu akan berkumpul membentuk awan. Apakah yang akan berlaku selepas itu, Droplet? Tanya Drip Drop. Kitaran itu akan diteruskan, Drip Drop. Kita akan turun sebagai hujan semula. Ia adalah satu pengembaraan yang tidak berkesudahan, Drip Drop. Inilah hidup kita semua, kitak air. Jawab Droplet. Wah, itu benar-benar pengembaraan yang hebat. Terima kasih kerana mengajar saya tentang kitak air ini, Droplet. Baiklah kawan-kawan, sekarang sudah jelas tentang kitak air ini. Jadi, sayangilah semua sumber air kita. Jangan cemari air mengalir kawan-kawan. Kelak kita yang merana. Sekian, terima kasih.